Nabi bersabda, sesungguhnya setiap wuduk yang kamu ambil, setiap wuduk yang kita ambil, akan keluarlah dosa-dosa daripada setiap inci wajah kamu. Dosa mata, dosa mulut, apa dosa daripada muka ni akan keluar bersama dengan air wuduk. Nabi sebut hingga titisan air yang terakhir. Apabila dibasuhkan tangan hingga ke siku, maka akan keluarlah dosa-dosa yang disebabkan tangan ini sehingga titisan air yang terakhir. Begitulah sampai basuh kaki. Ibu-ibu sekalian, para jemaah sekalian, perasan atau tidak, anggota wudu adalah anggota yang terlibat dengan dosa. Muka kita, mata, hidung, mulut. Kita basuh telinga, kita dengar benda yang tak elok, betul tak? Tangan kita, ni telefon, tekan-tekan, tengok benda yang tak elok, tulis benda yang tak elok. Cubit anak, cubit cucu, tu makruh lah tu. Tangan kita banyak melakukan dosa. Kaki kita melangkah kepada tempat-tempat yang tak elok, ataupun sepak ke, kejut suami guna kaki, bangun-bangun. Na'udzubillah, ada banyak orang gitu. Dan anggota-anggota ni, saya pernah baca satu kajian, apabila anggota tertentu melakukan dosa, dia letak satu alat untuk detect, untuk kenal pasti apa yang berlaku bila melakukan dosa. Cas negatif terkumpul pada anggota badan yang melakukan dosa. Kesan dia apa? Malas bila melakukan ibadah. Baca Quran, mata jadi mengantuk. Sebab apa? Ada bebanan dosa daripada mata. Mulut berat untuk berzikir. Mula-mula berzikir lagi. Kadang kita bawa kereta kan? Subhanallah, subhanallah. Berapa lama boleh? Dah lama senyap. Ya Allah, ruginya kenapa tak zikir tadi? Baca sikit, berhenti. Baca sikit, berhenti. Tapi ada orang lidah dia dirizkikan zikrullah tanpa henti. Sampai waktu tidur pun mulut dia boleh bergerak. Sebab lidah dia sangat barakah. Kita ni kesan daripada dosa, tanda-tanda hati kita berkarat, anggota badan kita dibebani dosa, berat melakukan amal soleh, ibadah, penat, mengantuk, bermalas-malasan dan sebagainya. Tapi bila kita ambil wuduk dengan syarat zahir dan batin, akan gugur dosa-dosa tu. Dosa apa? Dosa kecil. Bayangkan 5 kali sehari kita buat dosa waktu Zuhur. Bila Zuhur ke Asar banyak tak ruang buat dosa? Banyak. Asar Allah gugurkan dosa kita dengan wuduk. Asar ke Maghrib ada buat dosa lain pula. Ambil wuduk zahir dan batin, gugur dosa kita. Bayangkan, subhanallah, berterusan begitu. Sangat rugi bila kita tak memahami falsafah ambil wuduk. Masya Allah. Ustaz Abdul Khairi cerita, setiap kali dia buat tu, bila time basuh muka, dia kata, dengar doa daripada syekh dia, guru dia. Ya Allah, bangkitkanlah kami dengan wajah yang bercahaya di akhirat kelak, ya Allah. Dia kata ketika itu air mata yang mengalir sama banyak dengan air wuduk dia. Menangis-nangis. Barulah dia rasa bagaimana nikmat mengambil wuduk zahir dan batin, ambil wuduk khusyuk. Kemudian dia kata bila dia masuk solat setelah itu, dia tidak pernah rasa sedapnya solat sebagaimana dia solat hari itu. Dia kata tak boleh nak cerita macam mana sedapnya solat tu. Ia mesti bermula daripada wuduk yang khusyuk. Pernah dengar cerita Saidina Bilal, Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah balik daripada peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah jumpa Saidina Bilal. Wahai Bilal, aku mendengar derapan telapak kaki kamu di dalam syurga. Bilal hidup lagi, tapi bunyi tapak kaki Bilal tu di syurga. Ni dalam peristiwa Isra Mi'raj ni. Ini hadis yang sahih ni. Rasul tanya, apakah amalan kamu wahai Bilal? Bilal kata, ya Rasul, aku tak ada apa-apa amalan ya Rasulullah. Melainkan aku berusaha menjaga wudukku ya Rasulullah. Aku berusaha sentiasa berkekalan dalam keadaan berwuduk. Kita pun dengar, bukan susah sangat nak masuk syurga, jaga wuduk je. Saya nak tanya, yang hidup 50 tahun dah 60 tahun ni, ada makcik-makcik ni. Pernah tak seumur hidup, dah hidup 60 tahun, 50 tahun ni, ada satu hari wuduk tu daripada pagi sampai malam kekal? Ada tak? Kentut ambil wuduk, tersentuh ambil wuduk, buang air ambil wuduk. Pernah tak satu hari je? Dalam beribu-ribu hari, puluh ribu, ratus ribu hari kita hidup ni, ada satu hari wuduk boleh kekal pagi sampai tidur? Tak ada. Nak kata bukan mudah. Kita dengar, oh Bilal itu amalan dia mudah nak buat Kita dah keluar, tepek-tepek bedok, abata, tunggu Zuhur pula lagi lah, betul tak? Itu pun kadang-kadang 2 jam lagi solat sebab kita dah pakai-pakai kemah ni, duduk tahan ke ketuk. Sebab malah nak ambil wuduk ni.
Padahal dah keluar mungkin air mazi, air wadi, keputihan tu dah batal dah tu. Dah jadi ni dah. Itu bab fiqh lah, subhanallah. Tapi nak kata wuduk ini bukan perkara yang ringan, ia ada perkara yang sangat dipandang berat. Masya Allah, subhanallah.